Okey, hari ni aku akan servis motor aku QJ Motor X200S yang ke 7000 km, yang mana aku akan guna minyak hitam yang aku beli kat Shopee lah. Yang ni brand motor 5W40 full synthetic. Sebab ni untuk jalan dekat-dekat je. Kalau untuk jalan jauh, long distance, better korang pakai 10W40. Untuk minyak gear aku pakai yang sama je lah, 80W90. Total dua aku beli ni dalam RM70 je. So aku tak tahu berapa dia akan charge dekat kedai nanti. Dan aku juga nak minta dia check aku punya CVT ni. Dia macam ada bunyi something lah. Dia macam bunyi pasir pun ada. Aku macam nak buat major service, tapi baru 7000 km. Dia saran kat aku 10000. So tengok macam mana nanti. Mungkin ada habuk kot, ataupun kalau memang perlu tukar, aku tukar lah. Dan aku nak tengok berapa total harga yang aku kena, termasuk dengan barang yang aku beli ni. Jom. Untuk servis kali ni aku akan servis dekat ICT Motor World lah. Sebabnya itu yang authorized. Takut belting tak ada ke apa untuk major servis ni, jadi aku terpaksa servis itulah. Untuk servis biasa, next time aku akan servis dekat kedai biasa je lah. Okay guys, aku dah sampai dah ICT Motor World dan sekarang pun tengah buat major servis lah. Aku sebenarnya minta dia tolong check je, tapi dia kata dia tak buat. Kedai lain buat tu. Tapi tak tahu di sini dia tak bagi buat checking je. Dia kata kalau nak tukar terus. Oi, aku pun malas-malas fikir sebab takut part yang kat dalam tu tak ada. Jadi aku pun tak apalah, buat je lah major service. Dan aku kena 120 untuk major service, termasuk tukar minyak hitam dan ambil upah RM20. Dan aku punya barang tu RM70. So 190 lah. Agak keras juga sebenarnya. Aku tengok belting dia ni okey lagi sebenarnya. Banyak lagi bunga dia, tebal lagi. Aduh, nyesal lah pula. Tahu aku tukar time 10,000 km je. Sebab dia ada bunyi tau. Bunyi pelik sikit. Bunyi apa tau. Dia macam bunyi pasir tau. Bunyi ketak-ketak kutuk. Okay guys, aku dah settle lah servis yang ke 7000. So total aku guna adalah RM210 guys, bukan 190. Total sebab aku lupa nak kira tentang upah tadi yang RM20. So pemain ada komen kat aku yang minyak hitam sebelum ni aku pakai M-Force tu, dia punya minyak tak banyak keluar. Maksudnya dia keluar dalam 150-200 ml je daripada 800 ml. So banyak hilang. Mana pergi? Aku memang tak recommend lah untuk korang ambil yang M-Force punya. Walaupun murah tapi tak berkualiti lah guys. So aku memang suggest korang untuk ambil yang Motul. Aku pakai Motul sebelum ni memang okey, terbaik. Cuma yang sebelum ni aku pakai yang 10W40. So dia memang long distance punya, dia gegar sikit lah. So macam ni aku pakai 5W40, okey pada aku. Aku bawa tadi 110 okey, tak gegar langsung. Terbaik lah. Okay guys, itu je daripada aku. Ciao.